Assalamualaikum. Annyeong. Welcome back to another 30 hari Minecraft Bedrock Edition bersama Bawang. Okay, jom start. Play. Power up. Okay, hari ni of course kita nak sambung buat rumah, dekor rumah. Kita nak letak detailing sah. Yes, bagi dia lagi comel, lagi cantik. Alamak, hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yelah, kita still perlukan nama untuk anjing kita. So if you guys have any idea, let me know in the comment. But yeah, oh kita dapat moss block. Semalam, mana tadi tu Wandering Trader, dia jual ni moss block. Okay, that's nice. Alright, kita I guess baru nak continue dekat dalam lah kot. Okay, kat sini ada window, so baru nak letak sini window juga. Alrighty. So, baru nak letak storage atas tu lagi. Oh my god, sekejap. Sekarang kita boleh buat copper. Alah, tapi pun tak ada copper lah. Tak apalah, tu nantilah. For now, kita buat chest biasa je lah. Bestnya boleh buat chest yang ada colour sekarang ni. Copper chest. Let's put it up here. You know, sebab rumah ni kecil, so we need all the space. Also, bawa lupa. Okay. 2 minit or 1 minit. Okay, kita kena end 2 minit or 1 minit awal. Bawa lupa timer. Damn, bila dah excited ni kan, semua benda lah lupa. We need more. Bila Minecraft nak ada wood cutter, kan best ada wood cutter. And then kita buat, ada barrel lebih tak? Tak ada. Okay, nak buat barrel lagi. Tak cukup. At least dalam bedrock boleh drag macam ni. Aku tak tahu kenapa tak boleh shift click masuk ke atas ni. That's weird. Kinda weird, right? Bawa nak. Okay, so this one we put it here. Wait, kat mana kita punya? Alah, it's the wrong side. Kita punya chimney dekat situ, tapi tempat masak kita kat sini. So how is that even functioning ya? Tapi comel juga kan, actually. Dia macam kalau kita tak masuk, kita tak tahu. Gitu. YTJT je. Kan. Lah tiba YTJT pula. Lupa kat sini. Alright, kita buat macam, apa nama orang kata tu? Stove. Apa benda dah nama dia tu kalau masuk asap tu? Gitu. Oh ya, cakap pasal asap. Semalam bawang buat ni kan, tapi bawang letak dekat ni. Ada bee dah ke? Tak ada tu. Ada. Ada ke tak ada sebenarnya ni? Tak. Bawang nak buat lagi another campfire because sebab boleh.
Alah, tapi tak ada coal. It's okay then. Clay? Bawang tak bakar lagi ke clay ni? Oh, ada. Oh, I tak bakar lagi. Wait, can we make a... we can. Yay. Decorated pots. Let's go. Comel. Wait, bukan bawang dah ni ke? Ketuk tadi. Bawang tak letak window pane lagi. Yes, I'm gonna also put this. Salah. Not like that, but like this. Yes. Ha. And then kita boleh buat pot kecil. Decoration. Yes. Oh, and bawang rasa bawang nak buat lah sebab ada space kat sini. Bawang nak buat yang extension macam untuk kandang kat sini. Sebab kita kan ada ni sekali horse. Kesian dia. Walaupun dia tak ada kulit tapi asyik berjemur je dekat luar. So kita kena buatkan dia atap. Tempat yang cantik sikit kan. Sir, I need aduh, kita punya ni dah nak habis lah. Kayu. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 je. Okay. Boleh ni, boleh. 1, 2. Macam tu ke? Salah je bawang. Ke bawah lagi Wait. Satu, 2, 3, 4, 5. Macam tu kot. Sekejap. Kita isi dulu. Bawang buat sampai mana? Sini ya. Bunyi dia bila bergabung. Macam bunyi strip. Okay, we'll try that first. Boleh tak kalau nak letak ni? Oh, boleh. That's pretty. Kan? Ada skylight. Allah, habis dah. Let me make more. Apa kata? Sementara masih siang. Oi, baru je cakap sementara masih siang. Why are you here? Can you give me string? Aduh, kenapa bukan string? Okay, bawa nak potong pokok dulu lah. We need more kekayuan ya. Yes. Hancur semua hutan dekat area ni. Tak apa, nanti tanam balik ya. Surely. Berapa stack Baru 30 ni. Should we get 1 stack cukup? Sebab bukannya nak guna banyak pun kan? Untuk dekor-dekor je. Semua pokok ni bergabung lah. Oh my god, tak sangka kita dah boleh dapat pokok azalea. Tapi itulah, kita tak ada bone meal yang mencukupi.
Lubang. Okay, one more. Hey, this one is a big boy. Okay, kapak kita dah nak gone. Yes, alrighty. Oh, give me the saplings. Sapling. Oh, I see zombie already. Lari. Okay. Alrighty, dah banyak dah. Okay, simpan barang yang tak perlu. Yes. Actually, oh, adalah string bawang. Damn. Oh, bone meal. Kita boleh buat. Tak payahlah dulu buat. Nantilah. Oh ya, bawang nak buat ni. I forgot. Distraction. Already forgot what I want to do. Apa? Fire. Oh, I need sticks for that. Yes. Fire. We got that fire. Ooh. Kita boleh letak bawah ni. So, nampak macam kita memasak. Ya. Uish. Damn. Oh, bawang perlukan string untuk tripwire. Wait. Can we do that? Tripwire. Dia perlukan berapa string Oh. Oh, you don't need string for tripwire. Okay, sorry. String tu untuk nak connect je. Oh, untuk trap dia kan. Oh, gitu. Faham. Nampak tak saya tak pernah buat trap dalam Minecraft? I just assume resepi dia perlukan string. So, I need iron. Okay, sebab ada sikit. Oh, dapat 2. Bawang perlukan hay bale. Oh, kita belum bagi makan ni lagi. Oh gosh, ramainya member. Bila diorang nak spawn limit ni? Bawang masih ingat ya yang bawang masih ingat yang bawang vegetarian ya. Oh, kena right click. Bawang pergi hold. Oh, bongok betul. Kejap saya. Oh, sebab tak dekat weh. Creeper lah siul. Hai, 2 creeper pulak. Ya Allah, ada imposter seekor kat dalam ni ya. Jangan mendekat. Uish, glow in the dark siut. Blok yang dia pegang. Okay, bye. Sebaiklah diorang tak boleh masuk. Okay, apa lagi yang bawang perlukan dekat sini? Let me just grab some stuff. Oh, I need water. Oh, kita boleh ambil daripada ni. Wow, air dia sangatlah jernih. Orang tak pandai Enderman kan? Wait. Adalah. Copper ingot lebih. Jap. How do we make chest? Just like that. Oh, tak adalah mahal sangat kan? I thought kena guna copper block. We can do that. Kalau cukup copper ni.
Lagi 6. Sekejap. I think ada copper lebih kat bawah ni kot. Yang bawah tak mine lagi kan. Distraction. Oh yes. Yoink. So 8. Lepas tu dekat in the middle letak chest biasa. I never know, you know. Tak ada dah. Ada berapa tu? 17. Damn, banyaknya. From berapa block ore je. Sebab dia buat resepi dia murah sikit. Ya Allah. Kalau kena guna copper block tu. Bapa. Saya tidak berkemampuan ya. So we need to bakar dia. Salah. Wait, we can do it now. Jap. Chest biasa. No, not trap chest. Oh, we need two. Yes. One more. Oh, tak cukup copper. Oops. Tidak berkemampuan betul ni. What else? Oh, ada. Cukup. Fake news. Yay. Copper chest. Nanti dia jadi biru lama-lama kan kalau letak ni. Oh, so kita boleh tukar lah ni. Oh, damn. Wow, pretty. So pretty. Ya Allah, kuatnya dia punya ni. Oh, maybe bawang patut buat bawah sikit. Alah, nanti hancur lah ni. Nak buat macam mana? Boleh tak kalau buat bawah sikit? Ini apa lagi campfire. Oh, dia tak delete last search kita apa? Oh, interesting. Sekejap tengok balik. Alah, bawah sangat pula. Nasib baik dapat balik copper pula. Maybe 1 block juga. Sekejap, try. Dapat balik arang tapi. Memang tak boleh Oh man, berapa kali? I thought boleh doh. Well, I guess I'm wrong. Damn. But it's okay. Sebab kepuk sangat. Tak apalah, nantilah bawa buat. For now, kita tak payah buat dulu sebab berkepuk sangat kan. Apa lagi yang kita boleh letak Kalau ada pickle, boleh letak as cawan kan. Oh, jap. I see that. Oh yeah, this thing. Jap. Bawang ambil hay bale ni. So, kita boleh buat dia jadi. Carpet. Comel kan? Alright. Time untuk buat shelf pula. Oh no, 3 minit. Time is almost up, guys. Almost up. I don't have ni lagi. Macam sama je dengan semalam kan? Apa bawah ni? Macam mana nak buat shelf? Bookshelf. Oh, boleh. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Bukan bawah ada lectern ke bawah curi Yes. Kalau ada buku boleh letak kat tengah. Loop. Yes. Yes. Wow, cantik tak? Ni kita punya screenshot lah.
Tapi bukunya kosong lagi. Okay, I think time is up kot. Okay. Tu je sempat kita buat. But tak apalah. Kita progress sikit-sikit asalkan ada progress. Betul tak? So I think next few days ni memang buat rumahan ni je lah kot. Sampailah raya. But that's okay. Baru nak kena ingat untuk buat candle. Yes. Kita nak buat pelita. Pasang pelita dalam Minecraft. Tapi tak tahu kenapa bees tak ada. Ada bunyi tapi tak ada. So we need to figure that out next episode. But yeah, that's all for today. Thank you so much for watching korang. Jangan lupa like, subscribe kalau belum subscribe, turn on notification bell. And yeah, see you guys tomorrow. Bye.